Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton setia saluran TV MUIS Saber. Baiklah, Alhamdulillah kita dah pun memasuki bulan Ramadan, iaitu bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkatan. Tapi bila dah masuk bulan Ramadan ni, serba sedikit jadual persekolahan, jadual harian, jadual asrama pun larilah seperti jadual biasa. Dan sebelum tu, untuk pengetahuan korang, ini pertama kalinya TV MUIS Saber mengadakan podcast bersama pelajar-pelajar kita. Dan pada hari ini, fokus utama podcast kita ialah pengurusan masa ketika bulan Ramadan. Dan disebabkan itulah kita menjemput saudari Bahiyah binti Norshidi untuk menceritakan pengalamannya serta berkongsi tentang jadual pengurusan masanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahiyah binti Norshidi dan saya daripada tingkatan 5 Ibn Sina. Baiklah, untuk pengetahuan penonton-penonton di luar sana, saudari Bahiyah ni merupakan antara penerima anugerah Mumtaz Sufi di SMA 2024. Dan untuk pengetahuan korang juga, dia baru sahaja memenangi pertandingan hafazan peringkat daerah dan mendapat nombor 1 Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bahiyah, kembali kepada persoalan pada podcast kita pada hari ini. Selaku memegang seorang senior tingkatan 5 di asrama yang memasuki kelas science stream, juga penghafal Al-Quran, macam mana caranya Bahiyah menguruskan masa, lagi-lagi ketika bulan Ramadan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk bulan Ramadan ni, kita tahu kan, bulan Ramadan ni jadual pack. Jadi macam masa nak selit-selit untuk belajar, nak buat ibadah apa semua tu macam tak ada sangat lah kan. Tapi macam jadi tanggungjawab kita lah untuk pandai-pandai bahagikan masa ikut kita punya keselesaan sendiri. Sebab kadang-kadang kalau kita buat jadual macam ni, orang lain tak boleh nak buat macam ni kan. So untuk saya pula, okay, first kali kita start dengan pagi. Pagi tu biasalah kita kena bangun awal untuk kita nak sahur. Lepas tu kalau awal tu pukul berapa Bahiyah? Okay, awal ni selalunya dalam 4.30 macam tu dah bangun lah. Baiklah, pukul 4.30. Memang pelajar contoh korang. Okay, untuk kalau 4.30 tu terpulanglah kepada kalian semua nak sahur dulu ke nak mandi dulu ke apa semua tu. Terpulanglah untuk masing-masing punya keselesaan. Kalau saya mungkin akan mandi dulu untuk segarkan badan semua, baru pergi sahur dekat dewan makan. Jadi lepas dah sahur tu, baru kita ada masa lebihan tu, kita bolehlah selitkan kalau kita nak lancarkan modal hafazan yang kita dah cari waktu malam sebelum tu, untuk supaya kita waktu kita hantar kat ustazah atau ustaz, lancarlah. So tak ada halangan kata, saya sahur pagi tadi, saya tak sempat nak lancarkan. Maknanya Bahiyah lepas dah bersiap, Bahiyah turun sahur dan mula mengaji tu dalam pukul berapa? Mungkin dalam 5.30 ke ataupun 5.45 lepas dah settlekan semua, macam dah settle, dah kemas katil, dah kemas apa semua yang tadi-tadi tu punya, dah kita settlekan. Lepas tu 5.30 ke 5.45 macam tu kita start lah untuk aktiviti seterusnya macam ngaji ke apa macam tu. Baik. Lepas tu, lepas Bahiyah dah mengaji, solat subuh berjemaah kan dekat Aspuri. Betul. Jadi lepas solat berjemaah dekat Aspuri tu, Bahiyah buat apa? Okay, macam biasalah lepas solat memang semua kena rushing nak pergi sekolah. Nak pula sekarang ni waktu subuh dia lambat sikit, jadi drag lah masanya bila nak solat subuh. Nak dah solat subuh, lepas tu nak tunggu jemaah, lambat dia. Perempuan biasalah kan lambat kan. Lepas tu jadi nak tunggu tu dah habis macam tu, habis subuh macam pukul 5.35 macam tu. 5 pula, 6.35. Sorry. Jadi macam bila macam tu, kena kosong kat asrama pukul 6.45. 6.45? Ya, dekat Aspuri 6.45 je mesti exco dah akan ada announce, okay pelajar Aspuri ni turun macam tu supaya clean lah asrama. Sebabnya exco pula nak naik check apa semua tu. So memang kena clean awal. Jadi bila macam tu memang pagi yang tadi tu, yang persiapan diri sebelum nak mengaji tu, memang kena bawa turun tudung, bawa turun apa semua, siap-siap supaya nanti lepas solat boleh terus siap kat bawah. Lepas tu
terus pergi sekolah. Flow dia lancar lah. Tadi Bahia kata Bahia bangun pukul 4.30 pagi kan? Ada tak mana-mana pelajar yang lagi awal daripada 4.30 tu? Mesti ada. Kalau budak form 1 tu, kadang-kadang pukul 3 dia bangun. 3, pukul 2 dia bangun. Tak tahu apa. Oh, pukul 3 Ya. Yeah. Sebabnya mungkin first time diorang duduk di asrama. Jadi mungkin form 1 dia tak nak. Macam mungkin dia ada, contoh basuh baju, mandi. Kan tak sama dengan cara mereka kat rumah. Jadi mereka kadang-kadang diorang bangun lebih awal. Sebab diorang kata, nanti kan saya bangun lambat, saya buat ni lambat, nanti tak sempat nak sekali dengan nak sahur apa semua tu. Macam tu. Maknanya Bahia dah start latih diri bangun pagi ni pukul 4.30 ni sejak form 1? Lebih kurang macam tu lah. Oh. Jadi tadi Bahia kata Bahia bangun pukul 4.30 pagi kan? Lepas tu kelas halakah daripada pukul 7 sampai 9.30. 2 jam setengah masanya tu. Bahia tak rasa mengantuk ketika mengaji. Okey, kalau rasa mengantuk ni wajib lah ada. Sebab saya memang jenis yang memang kuat tidur sebenarnya. Jadi macam benda tu kita sendirilah yang kena ada usaha untuk lawan. Macam kalau ngantuk berdirilah. Macam minta izin kat ustazah nak keluar ke, nak berdiri ke, ikutlah. Jadi macam jangan layankan sangatlah rasa mengantuk tu. Oh, okey. Baiklah Bahia. Time kelas halakah tu kan, 2 jam setengah tu, apa je yang Bahia buat lah time 2 jam setengah tu? Maknanya macam bila Bahia tasmik, Bahia mengulang, Bahia buat tahdiri. Okay, kalau untuk dalam 2 jam setengah tu, masa yang pertama mesti kita akan dahulukan untuk lancarkan tasmik dan tasmik. Itu yang first dia lah. Kita akan lancarkan dulu sikit-sikit. Masuk kelas pukul 7 tu, lancarkan sikit-sikit. Okay, lepas tu hantar dalam 7.20, 7 suku macam tu dah hantar lah. Dah hantar tasmik. Lepas tu, lepas kita hantar tasmik, kita ulang lah. Kita ulang yang semalam ke, yang lepas-lepas punya yang awal juz 1, juz 2 itu terpulang lah kan. Masing-masing punya cara mengulang. Kalau saya akan mengulang, mungkin kita lancarkan dulu yang baru je semalam, baru je minggu lepas supaya tak hilang terus. Kalau yang lama tu, mungkin kita akan cari masa lain lah. Macam tu. Maknanya dalam sehari tu lah, dalam 2 jam setengah tu, Bahia mengulang berapa banyak muka yang Bahia mengulang? Dia kalau mengulang, kalau dia rasa mengantuk kadang-kadang tu, akan mengulang baca je, tak mengulang hafal lah. Macam tu, faham tak? Dia macam okey, faham. Jadi yang itu mereka akan dapat banyak lah sebab kita just baca. Tapi kalau mengulang yang memang mengulang hafal betul, mungkin dalam sehari mungkin dalam 5 muka, 10 muka macam tu lah. Yang kita try hard lah untuk nak ingat balik. Itu mungkin akan ambil masa yang lama lah. Macam tu. Okay. Lepas tu, lepas kita dah mengulang, biasalah kelas halakah macam tadi yang kita cakap mengantuk kan. Bila mengantuk lama-lama, kita macam dah tak boleh dah nak tengok. Bukan tak boleh nak tengok Quran ke apa, tapi macam sebab memang dah mengantuk. Jadi inisiatif yang kita ambil, kita ni lah, kita tulis tahdiri. Supaya nak hilangkan mengantuk, kita buat aktiviti lain. Macam tu. Maknanya selain berdiri, cara hilangkan mengantuk ni, tulis tahdiri jugalah. Betul. Sebabnya macam bila kita tulis tahdiri, macam kita ada buat aktiviti, kita tulis, kita tengok, kita ada benda lain selain kita just hafal, kita tengok je macam tu. Okey. Itu lah tips untuk macam kurangkan rasa mengantuk. Walaupun kadang-kadang saya pun tak buat juga. Biasalah tu. Manusia memang takkan lari dengan sifat mengantuk orang. Betul. Baik Bahia, kan 7 sampai 9.30 kelas halakah. Lepas tu, lepas kelas halakah tu, kita ada PDPC dekat sekolah pula. Masa daripada 9.30 sampai pukul 4.30. Macam mana Bahia handle diri Bahia untuk stay fokus dalam kelas? Okay, kalau untuk nak cakap untuk stay fokus dalam kelas ni, waktu Ramadan memang susah sebabnya kadang kalau kita tak fokus, kita akan minum air ke, kita akan macam kadang ada setengah cikgu kasih je kita nak makan gula-gula ke apa dalam kelas kan. Jadi bila Ramadan kita tak boleh buat benda tu. Jadi dia memang perlukan kekuatan daripada diri sendirilah untuk tahan. Dan kalau waktu Ramadan ni buatlah benda lain yang boleh hilangkan kantuk, contohnya berdiri. Tak pun macam suruh kawan cubit-cubit ke, pukul-pukul ke apa. Itulah macam tu. Kalau dalam kelas mengantuk pun diri macam tu? Ikutlah kalau cikgu mengajar? Kalau saya perempuan kan, so perempuan duduk belakang. So macam senang lah kalau nak beri tak ada halang kan. Kalau lelaki, mungkin suruhlah member tu tepuk-tepuk ke apa ke kan. Macam tu. Okey. Supaya hilanglah mengantuk dan kita boleh stay fokus. Lagipun kalau kita berdiri, kalau saya berdiri, nanti macam
Memanglah macam sakit kaki Itu sakit-sakit tu yang akan macam menghilangkan rasa mengantuk tu lah tadi. Betul dah tu duduklah balik. Okey, untuk Bahia, apa sumber motivasi untuk Bahia ni terus stay fokus dalam kelas, belajar sungguh-sungguh? Sebab untuk pengetahuan korang, Bahia ni merupakan antara top student dalam batch form 5 kita orang. Okay, kalau untuk apa motivasi lah kan. Motivasi saya first sekali mestilah parents, ibu bapa kan. Sebabnya saya masuk sini pun atas usaha yang titik peluh ayah dengan mak saya untuk hantar saya kat sini. Adik-beradik saya ramai. Jadi bila ramai, dia kena banyaklah duit nak dikeluarkan untuk belajar tu kan. Jadi takkanlah saya nak datang sini saya lenggar kangkung macam tu tak belajar ke apa kan. Macam saya ni jadi beban kepada mak ayah saya semata-mata sebab belajar sini tapi tak dapat apa-apa. Jadi macam saya ni tak menghargai dia orang lah macam tu. Jadi semua motivasi saya macam bila saya rasa malas je, saya akan macam kau datang sini, kau nak belajar, kau nak banggakan mak ayah kau. Okay. Lepas tu yang kedua pula, motivasi saya nak macam, saya nak benda yang saya suka ialah saya dapat hadiah. Saya suka benda hadiah macam tu kan. Ada orang dia tak kisah pun dia dapat ke tak dapat, dia tak kisah pun sebabnya dia tak ada kaitan dengan hidup dia pun. Tapi kalau saya suka dapat penghargaan. Sebab terpulanglah kepada orang masing-masing. Tapi saya suka penghargaan. Jadi saya tahu bila saya usaha akan ada hasilnya. Hasilnya tu lah yang dalam bentuk penghargaan tu saya rasa walaupun sekecil-kecil bentuk penghargaan cikgu cakap tahniah macam tu, itu pun saya rasa gembira. Maknanya Bahia bila belajar orang appreciate Bahia punya hasil tu, maknanya Bahia rasa suka lah. Okay, kita rasa suka. Bila kita suka, kita akan ulang supaya kita dapat benda yang sama. Itulah motivasi kan. Okay, faham. So macam tu lah. So pada kawan-kawan, belajarlah rajin-rajin ya. Ya. Dengar tu nasihat daripada saudari Bahia tu korang. Okay Bahia, lepas kelas PDPC time Ramadan, habis pukul 4.30. Jadi kita sambung pula dengan kelas halaqah. Yang pada asalnya kelas halaqah ni kalau bukan bulan Ramadan, dia jadi daripada pukul 7 sampai pukul 9. Tapi bila bulan Ramadan, dia bertukar jadi 4.30 sampai 5.30. Betul. Jadi Bahia, kita ni dah bangun Bahia lah bangun 4.30 pagi. Bangun 4.30 pagi sampai 4.30 petang belajar. Lepas tu 4.30 sampai 5.30 sambung lagi kelas mengaji. Macam mana Bahia nak handle tu? Rasa penat, selesu. Kita dah puasa ni. Betul. Okay, kalau untuk waktu petang pula, waktu petang ni selalu memang yang dah burn out habis lah. Sebabnya pagi tu kita dah push, bangun awal nak sahur, nak hafal apa semua. Lepas tu sampai petang dah belajar, nak pula belajar subjek-subjek killer ke apa kan, math ke apa semua tu. Jadi memang petang tu memang dah rasa lesu sangat dah, memang tak ada tenaga. Jadi petang ni macam korang buat apa yang korang boleh. Kalau saya lah, apa yang saya boleh buat waktu kelas 4.30 sampai 5.30 tu memang saya akan baca je Quran. Macam memang dah tak ada nak masuk. Memang kalau saya lah memang susah nak masuk lah kan. Waktu tu dah penat apa semua tu. Panas pula kan. Betul. Jadi memang macam tu saya akan baca je lah, baca. Dan waktu ni lah saya akan gunakan untuk tadarus. Macam kan kita ada hafal, kita itu lain lah. Itu set lain. Kalau yang ini waktu Ramadan ni kita ada khaskan untuk tadarus yang kita baca, just baca tapi kita dapat satu Al-Quran. Macam tu lah. So waktu tu lah kita guna untuk nak cari nak habiskan satu Al-Quran tu. Maknanya Bahia kan 30 hari Ramadan kan. Maknanya satu hari satu juzuk Bahia tadarus. Kita try lah untuk dapat sehari satu juzuk. Okay. So waktu tu lah saya guna untuk just baca. Walaupun baca tapi kita still dapat lah kan macam tu. Okay, lepas tu pukul 4.30 sampai 5.30 dah habis mengaji. Lepas tu sambung dekat asrama. Bagi Bahia, cukup tak masa? Lepas dia pukul 5.30, lepas tu dalam sekitar 6.45, 6.50 kena turun balik dekat dewan makan tu. Okay, secara jujurnya memang tak cukup lah. Sebabnya perempuan, kalau perempuan kan banyak barang macam nak basuh rambut macam tu kan. Jadi memang lagi pengurusan diri lagi banyak lah kalau nak kira dengan lelaki kan. Jadi memang kita orang dekat asrama tu memang rushing sangat-sangat. Sebabnya nak kejar masa, nak pergi ambil makanan, nak masuk DM ambil makanan. Lepas tu kalau adik nak pergi bazar tu, adik nak pergi bazar lah apa semua tu. Jadi memang kena rushing lah. Dan kalau nak tanya cukup ke tak masa, memang tak cukup. Tapi kita cuba cukupkan? Kita kena cukupkan juga. Sebabnya biasalah dekat asrama ada peraturan
kita kena ikut disiplin satu. So kita kena cukupkan juga, try hard juga untuk dapatkan masa yang ditetapkan lah, ikut masa ditetapkan. Contoh. Tapi guys, ada satu benda yang kelebihan dekat perempuan yang duduk asrama ni. Walau macam mana compare pun masa diorang akan tetap lagi awal daripada lelaki. Dia memang benda daripada dulu yang memang dah tak dapat diubah. Walaupun diorang macam-macam nak pin tudung, nak set up diorang punya baju lagi, nak iron lagi, tetap diorang paling awal daripada kita orang. Walaupun kita orang ni tangkap muat je kan. Sikat rambut pun cicik dah. Biasalah, sebabnya biasa perempuan lagi berdisiplin lah kan macam tu. Okay. Tadi kalau Kak Aspuri turun pukul 6.45 kan. Jadi ada gap 6.45 sampai 7.30 tu. 7.30 waktu berbuka kan. Apa yang selalu Aspuri buat dalam dewan makan tu? Okay, kalau 6.45 kita orang masuk dia pukul 7 selalunya. Sekolah Kak Enos suruh masuk pukul 7 tapi tutup pagar pukul 6.45. Jadi dalam 15 minit macam tu mungkin kita akan siap-siap barang-barang, sediakan terus apa nak buat pergi tarawih, apa nak pergi surau. So tak adalah nanti lepas buka tu rushing sangat kan, nak kumul-kumul barang apa semua tu. Jadi macam contoh waktu 15 minit yang sebelum masuk DM tu, kita orang akan pastikan semua barang kemas, macam tak bersepah lah macam tu. Jadi pukul 7 tu dah masuk DM selalu kan lelaki akan buat tahlil kan. Jadi kita ikut. Maknanya 6.45 sampai 7.30 budak Aspuri ni ikut para lelaki untuk bacaan tahlil sekalian. Lepas tu berbuka tu setengah jam kan diperuntukkan. 7.30 sampai pukul 8. Dah 8 kita akan solat maghrib. Lepas tu bila ada baki, kan ada baki masa kan. Takkan kita solat maghrib sejam kan. Jadi solat maghrib dalam 10 ke 15 minit. Apa yang Bahia buat? Ada gap tu antara pukul lepas waktu maghrib dengan isyak tu. Waktu lepas maghrib sampai isyak tu kita just ulang macam jadual sebelum Ramadan lah. So biasa kita akan gunakan waktu untuk kita hafal cari modal kan. Contohnya kan saya kata kelas petang tadi memang saya baca, saya tak cari modal. Jadi waktu pukul yang lepas maghrib tu sampai isyak tu lah kita akan guna untuk cari modal. Maknanya ni memang time untuk struggle lah. Betul. Sebabnya dengan keadaan yang bising, kadang dalam surau tu macam-macam bunyi ada. Sebabnya kan semua duduk sekali kat situ. Bila semua duduk sekali memang bising lah. Jadi kena push diri untuk fokus. Gunakan masa yang tu je kau boleh guna untuk macam nak cari modal waktu tu. Betul lah tu korang. Orang kata asrama ni memang melatih mental dan fizikal kita. Sebab apa mental? Mental disebabkan macam Ayah cakap tadi, bising. Lagi-lagi dengan budak form 1 yang baru masuk kan, diorang baru nak adapt dengan suasana dekat surau tu. Yang kedua, kenapa fizikal? Sebab macam biasa lah korang, bila surau ramai, surau pula agak compact, agak sempit. Lepas tu mestilah haba tu meningkat, panas. Betul. Jadi kita kena tahan fizikal kita. Okey. Lepas tu kita akan start dengan solat tarawih macam biasa, 8 rakaat sampai pukul 10. Lebih kurang lah. Lepas tu pukul 10 tu kalau dekat Aspuri, prep ke atau roll call dulu? Kita orang kalau contoh ada kata kita orang halaqah al-muq sekali dengan lelaki kat sini, balik tu just ada aktiviti bebas untuk semua. Kalau ada apa-apa announcement, just kita orang akan announce lah. Orang akan dengar lah kan kalau announce kan. Tak ada kita panggil buat roll call ke apa. Tapi kalau kata halaqah al-muq dekat asrama, kadang sebab kita ada lah nak cakap apa-apa ke, nak tegur ke apa waktu tu lah kita akan panggil. Tapi selalunya sekejap je lah sebab Ramadan kita akan lepaskan awal sebabnya masing-masing ada banyak benda nak buat, kerja sekolah apa semua macam tu. Kalau bagi Bahia kan pelajar yang memasuki kelas science stream. Lepas tu macam mana Bahia nak uruskan dengan subjek yang berbelas-belas dengan masa yang compact lagi time Ramadan ni? Okay, kalau untuk kerja sekolah, kalau kata untuk kerja sekolah, kita akan first masa yang kita guna adalah sejurus lepas cikgu bagi kerja terus buat. Jangan tinggal lah. Jangan tinggal macam nantilah buat. Macam rasa macam kita ni tak ada masa. So waktu tu juga kena buat. Okay. Kalau yang kedua, kita gunakan masa yang lepas lepas habis tarawih tu. Kita guna waktu tu, kita push sampai malam tu untuk kita siapkan kerja sekolah. Sebabnya tak ada waktu lain dah. Memang tak ada. Macam tu. Maknanya kerja sekolah time Ramadan ni tetap berjalan lah walaupun puasa.
dengan tak ada prepnya. Itulah. Jadi macam apa nasib kita kalau kita tak siapkan ke sekolah tu kan. Dah lah nak SPM awal tahun ni. Ya betul. Jadi memang satu ujian lah untuk tingkatan 5 terutamanya. Sebabnya SPM awal. Lepas tu nak kena habiskan silibus awal. Jadi macam kerja sekolah pun based on tajuk tu memang kena siapkan juga supaya cikgu boleh terus masuk bab seterusnya. Kalau kita tak siap, kita asyik dragkan dekat satu topik, cikgu akan macam nanti kena ulang lagi. Tak pun kalau cikgu tu terus je, kita yang ketinggalan. Macam tu. Oh ya betul. Jadi bila kita buat latihan walaupun kita tak faham, tapi kita explore. Bila kita faham, kita ada asas, cikgu dah ajar. Kita ada asas, tapi kita just tak faham. Mungkin soalan beza-beza kan contohnya. Tapi bila kita buat soalan, kita buat kerja sekolah yang cikgu bagi tu, kita akan kita akan cari dalam buku, macam ni lah cara dia nak jawab ni. So kita macam di samping kita belajar dengan cikgu, kita belajar sendiri jugalah. Kalau Bahia lagi suka cikgu tu ajar dulu baru Bahia study topik itu, atau Bahia dah study siap-siap topik tu sebelum cikgu ajar? Okay, kalau saya lah, senangnya saya study dulu. At least saya ada baca sikit-sikit lah. Jangan tak baca langsung. Sebab kalau tak memang lagi waktu sekarang cikgu akan laju kan. Cikgu akan laju. Nak kejar track untuk SPM. Jadi bila macam tu, kalau kita tak ada asas langsung, cikgu ajar, kalau cikgu tu laju, kita akan macam memang kita pening, kita tak faham pun langsung. Maknanya at least kita ada sikit-sikit pengetahuan lah. Kita ada asas sikit, jangan tak ada langsung. Maknanya kita kalau cikgu ajar tu, maknanya kita macam, apa benda ni cikgu ajar ni? Kita akan rasa macam terkejut, macam apa ni? Macam tu. Baik kita terkejut sarang-sarang dulu lah daripada terkejut dengan cikgu. Jangan terkejut, macam at least kalau kita dah baca, waktu cikgu ajar, kita boleh tanya apa yang kita tak faham waktu kita belajar mula-mula tu. Jadi bila macam tu kita dah lagi mudah lah proses pembelajaran yang kita untuk seterusnya macam tu. Okey. Lepas tu dah habis prep, dalam pukul 11.30 light off. Betul. Tapi selalunya kalau Aspuri kan light off 11.30. Tapi kat atas tu memang bising lagi lah. Macam ada yang tengah ayun baju lah apa semua. Jadi bila macam tu memang exco akan suruh 11.30 light off, semua pergi tidur. Tapi dekat dalam dam tu, sebenarnya saya akan gunakan masa, kalau ada lagi ke sekolah, waktu dalam tu saya akan siap lagi kerja sekolah. Sebabnya memang kerja sekolah banyak sangat. Jadi kalau kita just bergantung pada masa yang sampai 11.30 tu, kadang-kadang tak cukup pun. Okay, untuk pengetahuan korang macam tertanya-tanya kan, exco ni apa yang Bahia cakap ni? Okay, exco ni sebab dia memegang jawatan sebagai orang yang bertanggungjawab dekat asrama. Sebagai contoh, kita ada exco makanan yang bertanggungjawab dekat makanan dewan makan. Kalau nak tahu bilangan budak-budak hari tu, minggu tu ada berapa, jadi dia akan laporkan kat dewan makan supaya dewan makan tu boleh bajet. Kita ada macam Bahia pegang jawatan saya dalam exco sebagai naib penghuluhati. Naib penghuluhati ni lagi besar lah jawatan ni kan? Kita macam rangkumi semualah. Just kita akan tambah-tambah mana exco yang kurang, kita cukupkan macam tu. Kita yang conduct antara saya penghuluhati dengan naib penghuluhati. Kita orang yang kena macam memberi arahan lah kepada exco lain supaya bergerak macam tu. Dan saling tolong lah macam tu. Okay, Bahia kan pegang exco kan. Lepas tu nak kena mengaji, mengulang sebab dah memang tanggungjawab kita lah sebagai seorang tahfiz. Nak kena belajar lagi. Bahia pernah tak rasa macam satu pressure yang pressure yang kadang-kadang burn out. Burn out. Macam mana Bahia handle lah kalau burn out tu? Kalau burn out ni macam sebenarnya macam kalau perempuan biasalah burn out je nangis macam tu kan. Jadi memang nak kira memang tak boleh, tak cukup jari ni, tak cukup nak kira berapa kali dah nangis sebab burn out. Sebab pressure yang dapat daripada jawatan, daripada macam waktu belajar semua tu. Sebab susah kan kita belajar, saya tulen lagi. Lepas tu bila macam tu memang kadang kita tak faham benda tu. Lepas tu tambah dengan pressure. Bila lagi waktu masuk form 1, waktu form 1 baru masuk form 1 tu. Betul. Waktu tu memang teruk sangat. Sebabnya dengan budak-budak yang macam kita tak pernah nak handle macam tu kan. Lagi first time handle budak form 1. First time handle budak form 1. Sebenarnya ada juga, tapi just kita bukan yang paling besar. Bukan paling dah form 5 tahun ni Tapi sebab kita dah form 5 tahun ni, jadi macam tanggungjawabnya kat atas form 5 lah untuk didik adik-adik ni. Yang utama je lah, form 5 lah yang kena. Jadi bila macam tu, memang rasa yang teruk-teruk lah. Sebabnya bila budak ni hilang baju ke, akak. Macam bila rasa macam macam tu kan. Tapi
lama-lama lepas contohlah dah nangis kan. Lepas nangis tu biasa je rasa dia macam dah lah. Biasa pengalaman mematangkan kita kan. Ya, kita nak jadi matang takkanlah kita just duduk nanti lama-lama kita matang. Tak. Kita akan ada lalui apa-apa, kita akan rasa kesusahan macam tu. Jadi baru kita akan lalui proses untuk jadi lebih matang macam tu. Baiklah. Tadi kita dah dengar beberapa, tak adalah beberapa, agak banyak juga tips-tips daripada naik penghulu hati kita, iaitu saudari Bahiyah. Jadi penonton-penonton di luar sana, ambillah iktibar ataupun take note. Kalau korang tengok ni jangan tengok kosong je, salin nota sikit. Ataupun korang pergilah dekat AI ke, korang generate video ni, lepas tu nanti dia keluarkanlah poin-poin apa yang Bahiyah cakap ni. Betul. Kita kena gunakan teknologi yang ada sekarang. Jangan sia-siakanlah. ChatGPT tu ada, guna. Kita orang ni walaupun tahfiz, orang kat luar sana selalu anggap tahfiz mesti tak pandai guna teknologi. Mesti macam ini pun tak tahu, itu tak tahu. Tapi tengok, kita orang tahfiz juga berjaya juga buat podcast. Betul. Untuk ni macam sebagai contoh lah yang tunjukkan budak tahfiz ni bukan hanya tahu mengaji je. Bukan kaleng-kaleng lah orang kata. Okey, baiklah korang. Kita berhenti di sini untuk podcast pada hari ini. Korang jangan lupa tekan like, subscribe, share. Semua button yang ada lah dekat bawah tu. Korang tekan je. Supaya kita orang ni boleh capai follower yang meningkat. Lepas tu sekolah kita orang pun akan jadi sekolah yang terkenal di satu Malaysia. InsyaAllah. Bertemu akan datang. Assalamualaikum.